Mungkin ada tawaran, ada mungkin tak ada tawaran. Kalau tak ada tawaran, tak ada job lalu. Kita duduk dulu. Masa abang jumpa ibu Wan Maimunah tu, abang panggil dia Bonda. bonda. Sebab mereka banyak menurunkan ilmu-ilmu lakonan kan. Seperti Bonda Wan Maimunah, Datuk Fauzanawi. Tapi rindu juga dengan lakonan dia orang kan sekarang ni lah. Bila kita rindu disebabkan apa? Aspek-aspek ni yang kita nak ketengahkan. Apa yang abang boleh nak tekankan, mungkin Along boleh sampaikan kan, ataupun menyuarakan macam mana nak ketengahkan, memberikan ruang dan peluang kepada mereka supaya mereka ada tawaran untuk dalam bidang lakonan. Kalau stesen TV dah letakkan satu had, kau akan ada follower yang sebegini, buatlah satu kelonggaran ataupun perubahan. Kalau tak, kita tidak ada satu suara. Contoh juga macam Bonda Wan Maimunah. Siapa vokal dia untuk menyuarakan? Adakah suara dia didengar dalam medsos? Oh, maksudnya abang nak cakap maksudnya kalau yelah kita nampak bakat dia, dia seorang yang berbakat. Kenapa panggil makcik? Ibu. Kita janji dengan ibu sekejap je dekat sini. Ni dah lama ibu nak balik. Tolonglah ibu nak balik. Yang boleh menjewai watak dengan sepenuhnya. Tapi dia kurang dari segi medsos dan sebagainya. Tapi benda tu menjadi satu garis pandu sekarang ni. Dia dah meletakkan satu had, kena ada follower yang sebegini dan sebegini. So apa jadi dengan bonda-bonda ni semua? Mungkin ada tawaran, ada mungkin tak ada tawaran. Kalau tak ada tawaran, tak ada job lalu. Jadi siapa yang nak menyuarakan benda ni, yang abang nak kongsi dengan Kita duduk